Okey juga ni. Dalam video ni saya akan bagi 3 tips untuk awak sambung master atau PhD dan tamat dengan jayanya. Tips yang pertama adalah KPI, iaitu Key Performance Indicator. Jika supervisor awak dah tetapkan KPI untuk awak, so awak memang betul lah just ikut saja apa KPI yang supervisor awak dah tetapkan. Jika tidak, awak tetapkanlah KPI awak sendiri. Secara general, untuk student, master dan PhD by research ni ada 4 KPI. Okay? KPI pertama adalah thesis. Okay? So dalam thesis ni awak tetapkan bila awak nak hantar chapter 1, 2, 3 dan seterusnya. Kebiasaannya, presentation untuk defense proposal adalah pada semester yang kedua. So pada tarikh hujung semester 1 tu, awak boleh set KPI untuk awak hantar chapter 1, 2, 3. So bila masuk je semester kedua, awak terus submit untuk defense proposal. KPI yang kedua pula adalah paper. Okay? Secara generalnya, untuk master, 1 paper journal, index by Scopus atau WS, dan untuk PhD pula 2 journal. Tapi awak boleh tambah juga untuk paper journal MySite dan proceeding paper. Proceeding paper ni biasanya dibentang di conference lah. Bagus juga kalau awak dapat pergi conference sebab awak boleh buat networking kat situ. KPI yang ketiga dan keempat ni adalah optional. Okay, KPI ketiga adalah pendaftaran harta intelektual. So hasil daripada kajian awak boleh daftarkan di My IPO, sama ada awak daftar copyright atau industrial design ataupun patent. So bila awak dah daftar untuk harta intelektual ni, kita pergi pada KPI keempat, iaitu pertandingan inovasi. So hasil daripada kajian awak, produk ke atau sistem ke, kita boleh pamerkan kepada pihak luar. So mana tahu kalau jika ada rezeki situ, ada pihak luar yang berminat dengan produk awak dan dia berminat untuk awak extend lagi awak punya research. Okay, kan itu suatu yang bagus. Dan lagi satu kemungkinan, mana tahu dia berminat dengan hasil kerja awak dan dia offer awak kerja di company dia. Untuk tips yang kedua pula, saya explain dalam next video lah. Okay, hari ni pun dah last kerja, esok dah balik kampung. So, macam mana? Okay kan? Nak daftar di mana? Daftarlah di UTHN.